Pemirsa, pertunjukan seni tradisional diharapkan tidak selalu dipentaskan di hotel, tetapi juga di pedesaan. Memperbanyak pertunjukan seni tradisional di pedesaan juga dinilai mampu mendukung perkembangan desa wisata. Pertunjukan kesenian tradisional dalam menunjang sektor pariwisata di Bali seharusnya tidak selalu dilakukan di hotel. Namun dengan mempertunjukkan seni dan budaya di suatu desa, akan memberikan nilai lebih bagi wisatawan asing yang berkunjung ke Bali. Salah satunya Yayasan Yasa Putra Sedana yang berada di Desa Payangan Gianyar, di mana selalu memberikan pertunjukan kesenian dan juga memperkenalkan rumah tradisional Bali kepada wisatawan Prancis. Bagi mereka, dapat melihat pertunjukan seni dan diundang ke salah satu rumah merupakan suatu kehormatan. Menurut salah seorang seniman, Dewa Putra Diasa, hal ini juga bagian dari mempromosikan wisata pedesaan yang sedang digencarkan oleh pemerintah. Ya, kami di sini yayasan kami Yasa Putra Sedana, kami memiliki satu konsep bahwa pertunjukan itu sebaiknya diadakan di tempatnya. Jadi bukan kami yang datang ke hotel, sehingga akan memberikan nilai lebih. Artinya wisatawan itu akan menyaksikan bagaimana sebetulnya kesenian Bali itu. Iya, ini mungkin merupakan suatu bagian dari wisata pedesaan yang sedang digencarkan juga oleh pemerintah. Tak hanya wisatawan yang terpukau melihat pertunjukan tersebut, termasuk juga media asing sehingga turut datang untuk meliput pertunjukan kesenian. Menurut jurnalis asing Virgin Plout, para penari sangat detail untuk melakukan gerakan-gerakan sehingga sangat menakjubkan. C'était vraiment très impressionnant, les costumes sont magnifiques et les danseurs et les danseuses sont impressionnants parce qu'on se rend compte qu'ils font une grande précision dans les mouvements des mains, des pieds, dans ceux des yeux et ça doit être vraiment très long à acquérir. Adi Setiawan, Bali TV.